Assalamualaikum, nama saya Muhammad Anas bin Muhammad Karisha Rizal, DT 22517. Saya Muhammad Zulkifli bin Muhammad Sanusi, DT 22526. Saya Muhammad Naim Rushaidi bin Razlan, DT 22520. Saya Muhammad Aziz bin Muhammad Fauzi, DT 22514. Hari ini, kami akan membuat sedikit video tentang langkah kecil harapan besar, iaitu CPR. So, mari sama-sama kita saksikan. Weh, Macam mana ni, asal ni? Macam mana ni, Asal ni? Alamak. Macam mana nak buat ni? Tak sempat belajar lagi ni. Orang, aduh. Meanwhile, Ada orang minta tolong. Aduh, ni macam mana nak buat ni? Aduh. Asal? Aduh, pensan. Aduh. Aku tahu solusi dia. So, kita boleh tengok situasi apa yang telah terjadi sebenarnya. Jadi, mari kita tengok langkah-langkah untuk melakukan CPR. Let's go. Alright, untuk langkah pertama, kita perlulah memeriksa nadi mangsa sama ada ianya masih berdenyut ataupun tidak. Sekiranya ia tidak berdenyut, maka mati. Seterusnya, untuk langkah yang kedua, periksa hembusan nafas mangsa selama 10 saat. Dan untuk langkah yang ketiga, kita perlulah ratakan badan mangsa dan pastikan kawasan sekeliling selamat. Sebagai contoh, jikalau ada bahan-bahan ataupun barang-barang yang tajam, kita alihkan dulu dan lepas tu kita ratakan. Untuk langkah yang keempat, iaitu kita perlu mulakan mencari titik tengah bahagian dada mangsa, sebab untuk melakukan tekanan dada untuk proses seterusnya. Okey, sebagai contoh. Okey. Alright, seterusnya untuk langkah yang kelima, iaitu langkah yang terakhir. Tekan dada mangsa sedalam 5 hingga ke 6 cm dengan kelajuan 100 hingga 120 kali per minit. Dah tengok kan langkah-langkahnya? Senang bukan? So, marilah kita mempelajari langkah-langkah untuk membuat CPR jika berlakunya kecemasan. Alright, so that's all from us. Thank you for watching and bye-bye. Lihat-lihatlah bunga, andai ku mekar, tiba saat mengucapkan selamat pagi, masa depan semua